Kita tengok TV pun Mak Saleh duk berciung-ciung. So macam Roy sendiri tak? Kadang-kadang Roy tengok orang igak hatu ni tak? Masuk dalam botol ke apa. Adakah benda tu betul sebenarnya? Betul-betul. Ada setengah orang tu dia belajar, dia beramal. Ada setengah tu dia pergi menutup. Mana kata dia berkata itu asal orang juga. Buat tak cara lah. Dia kadang-kadang benda tu dia tak tahu kita nampak dia. Buat tak cara lah. Dia kadang-kadang benda tu dia tak tahu kita nampak dia. Kita dah pergi ke rawatan rawatan teknologi. Sains lah. Sains ke semua tak? Sains ke semua tak? Guys, korang nak cari tempat untuk iklankan perniagaan anda? Jom kita collab. Kami kat Siaran Tenang menghasilkan pelbagai video seperti podcast, business siri dan content creation. Anda boleh buat placement perniagaan anda kat mana-mana video kami. Untuk maklumat lanjut, PM page Siaran Tenang. Podcast ini ditaja khas oleh Warung Stesen Kelantan. Rasai kenikmatan nasi kerabu, nasi belauk, nasi dagang dan mi celup original dari Kelantan yang dibawa khas ke Penang. Warung Stesen Kelantan pasti ori. So hi guys, hari ni kita berada di Warung Stesen Kelantan dalam sesi podcast seram untuk episod kedua. So hari ni kita ada seorang pengamal perubatan mistik bernama Roy, aka Roy Handsome. So, untuk sesi episod kali ni kita nak dia berkongsi lah proses-proses, cara-cara dia membuat perubatan secara holistik dan orang kata spiritual. Okay Roy, berapa lama dah terlibat dengan perubatan Islam? Selama 8 tahun dah. 8 tahun. Sebab kita kawan rasa lah dok. Ramai hak tak tahu pasal pengamal perubatan Islam ni bermula daripada mana? Bermula daripada mana ni, adakah pergi belajar ke? Adakah pergi nuntut ilmu ke? Kan? Cuba Roy cerita sikit. At least sedikit sebanyak orang boleh faham. Gapo pengamal perubatan Islam? Dia setengah tu ada dia boleh secara dia sakit bertahun-tahun. Anugerah lah, anugerah. Panggil pada dia lalui fasa kesakitan tu. Bertahun-tahun. Ada setengah orang tu dia belajar, dia beramal. Ada setengah tu dia pergi menutup. Mana kata dia berkata itu asal orang juga. Tak ada apa-apa lagi. Kita telah diuji dengan apa-apa dah. Okey. Tak apa kita meneruskan walaupun agak sedikit dudak dah. Okey Roy, macam Roy sendiri dah. Adakah Roy mempelajari perubatan Islam ni dengan pergi kelas ke, dengan anugerah ke, gana ke? Boleh Roy kongsi? Sebab saya boleh benda ni saya sakit daripada darjah 2 lagi. Darjah 2 lagi. Lepas tu bila saya sakit tu, saya nampak benda mistik ni pada saya ada jumpa lagi belajar dari segi ikut agama, dari segi belajar kitab tauhid. Daripada terbiasa benda-benda ni lah. Okey. Maksudnya bila darjah 2 ni boleh nampak dah. Orang kata terbuka kasyaf dah. Bila Roy nampak ni, adakah orang sebab tak semestinya semua orang boleh nampak benda tu. Bukan tak semestinya, boleh dikatakan majoriti. Macam kita sendiri pun kita tak boleh nampak. Macam Roy tak, bila Roy pertama kali melihat benda-benda di alam mistik, gana Roy rasa? Mula-mula rasa tu takut jugalah. Macam tengok benda tu dengan macam-macam nampak sekarang tak ada kepalanya ada lah. Lepas tu bila nak jalan tu toleh. Ada tu mana tu kita nak jalan tu dia keliling ada. Maksudnya walaupun saat ni di sekeliling kita ada kamu. Ada. Dia tak kira ada topek kau, rata kau, bersih kau, santai kau. Dia benda ni memang sentiasa ada. Sentiasa ada lah. Okay, bila Roy start nampak benda-benda gini, gana Roy nak biasa diri. Orang kata nak membiasakan dengan keadaan, nak suruh hilang rasa takut. Adakah buat bodoh gitu ya kau? Ataupun Roy rasa macam kita perlu meneruskan kehidupan, jadi kita hiduplah dengan cara ini. Kalau kata nampak tu, kita buat tak cara sudah. Buat tak cara lah. Dia kadang-kadang benda tu dia tak tahu kita nampak dia.
Buat tak cara lah. Dia kadang-kadang benda tu dia tak tahu kita nampak dia. Maksudnya kalau selagi kita tak tegur dia, Tak ada masalah. tak ada masalah. Okay, bila Roy dah lama belajar, boleh tak nak tahu sikit antara amalan Roy lah. Roy kata, kita boleh kongsi dengan guest dengan penonton yang tengok. Antara amalan Roy kata, boleh jadi pendinding diri. Untuk mengelakkan daripada kena benda-benda gini. Macam ada benda-benda nak tupai ko, semasa dalam perjalanan jauh ko. Ataupun ada benda kena ko kita ko. Gana amalan hak kita nak pagar dia. Dia kalau semulanya sebelum berjalan tu, bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Bacalah dan Nabi Sulaiman itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kita minta lah Perlindungan daripada Allah. Nak jauh dalam betul daripada dengan gue, daripada usi kau kata kau. Dia banyak sebenarnya doa berapanya, tapi kita yakin lah. Doa mudah lah, doa mudah boleh kita dapat. Tapi yang penting kan dia yakin lah. Yakin. Yakin. Orang kata kalau dengan yakin, dengan bismillah pun dia jadi apa? Betul. Ada. Keyakinan daripada gana Roy boleh kongsi sikit lah. Nak menimbulkan rasa yakin. Sebab hidup zaman ni kata hidup zaman hedonisme ni dengar kita tengok TV pun Mak Saleh duk berciung-ciung, maksiat banyak lah orang kata. Gana kita nak menimbulkan keyakinan. Dia kalau contoh lah kita sakit badan ke apa contoh lah. Kita dah pergi ke rawatan rawatan sains lah. Sains Kesemara. Sains Kesemara. Bila tak pergi hospital tak ada gapo tu, tak ada apa satu daripada kita tu sakit ke apa semua tu. Tak tahu scan ke apa semua tak ada. Lebih baik kita ikhtiarlah ke cara rawatan Islam tu. Mana tu kita sekarang ni ada dua pilihan. Kau rawatan tradisional perubatan Islam pun boleh, kau perubatan sains pun boleh. Perubatan kampung pun boleh. Sebab dia sebenarnya banyak pilihan. Banyak pilihan. Cumanya orang lain ni mungkin dia tak percaya lah benda-benda gini. Sedangkan dalam Quran pun kata memang benda ni ada. Dia tak tahu sebab dia dia fikir dia tak pernah kena benda ni. Dia macam impossible lah. Okey, bila Roy pun terlibat dengan orang kata perawatan Islam ni dah. Gapo kejadian hak rasa Roy boleh kongsi lah dah. Tanpa menceritakan siapa hak kena mangsa tu lah. Orang kata kita PNC tu kena ada lah dah. Privacy klien kita tu kena ada. Jadi gapo Roy hak bercerita kejadian aneh lah masa perubatan tu. Masa boleh kalau boleh berkongsi. Dia masa perubatan tu macam-macam berlaku lah. Sebab antara salah satu sakit tu ada orang kata apa? Sakit daripada gangguan sako. Orang atas pun ada. Orang dekat-dekat atau orang terdekat. Ada jauh dia macam-macam jenis. Macam-macam orang lah kata. Bukannya setiap orang ni lagu-lagu. Lepas tu pula, lepas rawatan tu, kita nak double confirm, kita pergi jumpa hospital lah pula. Takut kadang-kadang benda ni terselindung. Kita dah ada penyakit kronik tapi benda tu terselindung daripada orang nampak. Sebab ingat dulu saya tahun 2021 kata. Dia seorang ni, hamba Allah ni dia dah lama sakit. Dia kan dia ke hospital semua, dia scan access semua tak ada penyakit. Sampai satu tahap tu saya pergilah untuk awak cakap sedikit lah untuk buat royah sekian. Bila dah selesai semua tu, dia pergi ke hospital baru nampak dia kena berpinggang talim. Lepas tu kan dia kalau mangsa tu lepas ada buat rawatan semua tu, dia dah meninggal lah. Umur tak wajar lah. So saya pada tu macam kita aja tengok lah video-video hak orang igat hati ni. Parit buat tak. So apabila orang kata hidup zaman moden ni, dia menimbulkan rasa dia ni betul ke? Sebab kita tak pernah merasai tak. So bila terjadi benda-benda gitu, macam Roy sendiri boleh kongsi apa sebenarnya hak terjadi pada saat tu benar. Antara hak boleh kongsi lah. Dia kalau benda ni apa? Macam hak berlaku tu, yalah kita boleh ada macam tak sangka je lah kau dia ni. Secara saintifik sebab kita tak nampak kira. Betul ke benda ni? Betul ke dia ni buat aku? Yalah benda tu memang kita macam pertama kali kena kita tak percaya benda tu. Bukan senang nak percaya benda ni. Tapi kita pergi terak ikhtiar lah. Kita pergi banyak tempat pusat rawatan. Mana kata kalau kita pergi tu mana kata tak ada apa semua. Di hospital mana tak hospital ada penyakit kronik hospital terus ke hospital dulu.
Tapi mana kata kita ada dua cara. Fair. Ha. So macam Roy sendiri tak? Kadang-kadang Roy tengok orang ikat hatu ni tak? Masuk dalam botol ke apa. Adakah benda tu betul sebenarnya? Dia bergantung kepada kelebihan masing-masing. Cara ilmu perawatan masing-masing. lah. Perawatan masing-masing. Kerana dia cuba orang kata membuang masalah itu. Tak? Okey, kita nak ucapkan terima kasih lah kepada Roy. Dia berkongsi sedikit sebanyak. Tak? Sebab benda ni kata payah nak boleh nak cerita. Sebab kita pun mestilah menjaga privasi hak klien-klien, hak bawah perubatan Roy sendiri. Jadi sebelum kita tutup ni, kita juga nak ucapkan terima kasih kepada Warung Stesen Klatte kerana menyediakan juadah untuk kita ni. Nasi khabu lemak bakar. So kalau untuk tuan-puan yang berminat nak rasa nasi khabu lemak bakar bersampingan dengan podcast kita hari ni, seram di Warung Stesen Klatte, bolehlah singgah makan. Sebab kita sini untuk makan malam tak ada lah. Dia bermula beroperasi daripada pukul 6.30 pagi sehingga 3.30 petang. So kita jumpa lagi lah dalam next episode. Alright guys.